Dulu. Pam, 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 pam. Besar tu. Tu besar tu. Pam, 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 pam. Laju sikit. Oh, kan dia sangkut kayu. Laju, 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 laju. Saya bawa kemari. Okey, okey, okey. Tarik sini. Okey, okey. Pam, pam lagi, pam lagi. Ui, besar tu. Ikan apa ni? Ui, besar ni. Oh, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ui. Okey sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat. Okey, selamat tengah hari ya. Hari ini kita bersiaran lagi lah, tapi kita bersiaran dalam hutan ni. Tu isteri saya. Kami tengah dah set up lah, kami nak mancing. So, hari air tengah pasang lah. Dah set up lah. Kita dah pasang lah. So, kita tengoklah kalau ada rezeki hari ni sahabat. Okey. Pada sahabat-sahabat yang baru ada tu, semoga sahabat-sahabat terhibur menonton video saya kali ini. So, jangan lupa bantu saya dalam subscribe, like dan share, serta beri komen. Ya, okey sahabat. So, kita tanpa memasak, kita terus memancing lah. Tak ada ikan ikut. Kita pergi memancing. Kita hari ni guna umpunya lah. Kita santai-santai je lah lepas raya ni. Lebih kurang dalam seminggu ya. 12 hari kot. Ada hari rayanya. So, kita tunggulah hari ni. Tengok kalau ada rezeki. Dah lama lah kita tak mancing. Gian rasanya. Tengok. Kita buat umpunya kan ni. Santai-santai. Okey, lanjut. Kita lanjut terus. Tengok apa yang kena. Oh, lepas. Sayang. Aduh. Ikan apa ini? Adakah ikan duri? Ataupun tebak pipi? Alhamdulillah. Padua. Nah. Kenapa? Oh, anak gerut-gerut. Okeylah. Kita lepas balik lah. Okey, lanjut. Benar. Melengkung. Melengkung. Cepat. Oh, lanjut sikit. Ya, kemari. Cepat. Duri. Duri. Bapak duri mayong. Okey, lanjut. Apa yang kena? Duri kot ni. Tengok. Terus straight lah. Alhamdulillah. Sampai pipi lagi. Alhamdulillah. Tu dia. Sampai pipi lagi. Rezeki. Benar. Tegak dia punya rodnya. Ikan apa tak tahu. Tengoklah. Seri je kot. Anak gerut-gerut kot. Oh, dah sangkut. Apa. Okey. Oh. Ikan duri lagi. Okey. Ikan duri. Okey, lanjut. Kita buat ya. Baling. Okey, tengok kita ada mudah-mudahan ada rezeki hari ni. Okey. Kita tunggu. Okey, lanjut. Apa yang kena? Melengkung jalannya. Mengenjut. Padu tu. Tak tahu ikan apa. Jangan sangkut bawah tu ada kayu. Cepat. Alhamdulillah. Ya. Tengok tu gelama papanya, ya Allah. Aduh. Besar betul. Padua. Dah. Tu dia. Dulu. Pam. Besar tu. Tu besar tu. Pam. Laju sikit. Kan dia sangkut kayu. Laju. Saya bawa kemari. Okey. Tarik sini. Okey. Pam lagi, pam lagi. Ui, besar tu. Ikan apa ni? Ui, besar ni. Pam.
Ui. Allah, mayung. Pokok gajah. Gajah. Mayung. Tu dah ha. Okey. Lanjut. Bapak gajah dah. Kita tengok apa yang kena. Tu dia. Oi. Mayung kot. Ha, serik dah. Ha, tu dia. Tengok ikan apa. Oh, duri. Okey, kita lanjut, kita lepas lah duri ni. Tengokkan mayung ni. Alright, lanjut. Yang kena. Oh. Laju ya macam lah. Dah. Oh, cepat. Oh. Kam. Tu dia. Sampai pipi kita kata ni ya. Alright. Oh, padu. Okay. Lanjut. Apa yang kena? Ha, tu dia melengkung lagi. Memang rezeki dia ni. Hanya ke tepi apa? Oh, ikan apa tu? Ha? Oh, blues gang pula. Blues gang ni jawabnya. Kita lepaskan balik lah ya. Alright, lanjut. Okey lah, air dah pasang lah. Air dah pasang sampai ke karat dah. Tu dia. Okey, tengok lagi kalau rezeki. Masing-masing dah berapa bangang macam menong ya. Okey, lanjut. Apa yang kena? Anak ikan kot. Kecil apa? Apa? Hoi, gerut-gerut. Alhamdulillah lah. Gerut-gerut. Okey, lanjut lah. Alright. Gerut je. Okey lah, kita lepaskan boleh. Tak berapa besar sangat. Kan? 2 jari tu ada. Kurang. Lepas lah. Okey. Lanjut. Tengok apa yang kena. Dekat je takut ni. Ikan apa? Oh, ikan kapias. Ikan kapias. Patut dah. Okey, lanjut. Yang kena. Okey. Ikan apa kali tu? Anak ikan kot. Tak ada melengkung pun rod dah. Cuma ada strike. Iyalah. Anak ikan gerut. Tapi kita lepaskan lah. Lebih kurang dalam 2 jari je. Okey, lanjut. Apa yang kena? Oh yo. Beratnya. 2 kali kot. Serik ya. Mana ke dia? Iyalah duri. Belukang, bukan duri. Belukang. Blues gang. Terpaksa lah aku lepaskan dia. Air dah naik sampai kata. Okey, lanjut. Tengok apa yang kena. Ikan duri lah. Ayah besar apa ni ikan duri. Tapi kita tengok. Ikan duri kita lepaskan balik. Gerut-gerut. Alright, besar juga gerut-gerut kali ni. Ni ada 3 jari. Alright, okey. Lanjut. Okey. Okey sahabat. So, kita tamatkanlah acara mancing kita hari ni. Okey, hari dah lebih kurang dekat 4 dah. Dekat 4 juga lah. So, kita tamatkanlah. Hari pun dah petang. Air pun dah pasang, kemudian dah penuh. Ikan pun dah tak mau makan. Jadi kita balik ambil keputusan kita balik lah. Adalah rezeki hari ni sahabat. Alhamdulillah lah. Adik. Tapi tak banyak lah. Kita ada mayung 2 ekor. Kemudian ikan tebar tipi
3, kemudian ikan gelama papan, kemudian ada ikan apa nama tu, kapas. Ikan guguk tadi masa air dalam tu dapat, tapi rumah nak cabut lebuh pergi ke air. So itu sajalah sahabat hari ni. Nanti lepas ni nanti kita tunjuk hasil. So kita pun dah penat lepas raya ni. Okey, kesempatan ini juga saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat dan subscriber yang berada di mana saja, sama ada di Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia dan juga di mana-mana jugalah. Okey, kita jumpa lagi di lain video. So sebelah sini nanti kita tunjukkan hasilnya. Okey sahabat, kita tunjuk hasilnya yang tak seberapa lah, tapi alhamdulillah ada rezeki. Okey, nanti kita jumpa lagi dalam video. So lanjut. Sahabat, ni hasilnya hari ni, alhamdulillah. Tu dia. Ikan lama dia. Tu dia, cabai pipi ada 3 ekor. Tu mayang ada 2 ekor. Alhamdulillah lah rezeki hari ni. So padu. Okey sahabat, sekian sajalah. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.